siapakah Adnan di dalam selawat Al-Adnani? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin kita sering kali mendengar selawat Adnani seperti berikut. Shalla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Yang menjadi persoalannya adalah siapakah Adnan yang disebutkan di dalam selawat Adnani tadi? Jawapannya adalah Adnan itu adalah nenek moyang Nabi yang jelas nasabnya dan disepakati oleh ulama sirah. Nasab baginda Nabi SAW yang disepakati oleh ulama sirah sebagai contoh Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Imam At-Tabari dan ramai lagi ialah seperti berikut, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan inilah yang dinisbahkan dengan selawat Adnani tadi. Adapun nasab daripada Adnan sampai kepada Nabi Ismail, ada percanggahan pendapat nama-nama sampai kepada Nabi Ismail. Dan daripada Nabi Ismail sampai kepada Nabi Adam juga memiliki percanggahan pendapat. Yang jelas disepakati oleh para ulama adalah nasab Nabi bermula daripada Nabi sampai kepada Adnan. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.